Hai orang semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sunan. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga lancar sampai akhir, tiada halangan, amin ya rabbal alamin. Oke, langsung mulakan saja. Ke sini ada saudara dari Malaysia hantar satu link video. Engkau bawa Ayu balik bagi jumpa aku cerai. Nampaknya drama Malaysia nih. Saya takkan lepaskan Ayu pada perangai setan macam ni lah, bang. Wah, setan lo. Ha? Bidadari khidmat Tuhan. Asik. Sila berapa? Apa? Serahkan balik Ayu pada bapak setan ni dan kau dapat cerai. Bapak setan. Kau serahkan je lah Ayu pada bapak setan ni. Apa lagi kau nak bergaduh? Kau takkan menang dengan Bapak bapak setan. setan ni. Janganlah setan banyak-banyak kali. Bagi dia Ayu kat aku ceraikan kau. Bapak setan Betul banyak. perangai abang. Kejam kan? Ikut pada mak rupanya. Sama-sama kejam. Memanglah mak lagi setan pada bang. Setan gitu. Tengok. Setan. Tersentak je kita kau kejap. Tu menantu kau. Engkau pun setan sama lah mak. Engkau lah. Budak terbaik. Engkau setan yang menyebabkan dia rosak. Halo kocak. Karena lawak, saya akan putar sekali lagi ya. Engkau bawa Ayu balik bagi jumpa aku ceraikan kau. Tak berapa kau nak beli pakai. Ini Mira Filza lah. Ayu pada perangai setan macam ni lah, bang. Setan Kau kau. apa? Ha? Bidadari khidmat Tuhan. Elok sikitlah berapa? Kau serahkan Detik-detik. balik Ayu pada bapak setan ni dan kau dapat perceraian kau. Kau serahkan je lah Ayu pada bapak setan ni. Apa lagi kau nak bergaduh? Kau takkan menang dengan bapak setan ni. Janganlah setan banyak-banyak kali. Bagi dia Ayu kat aku ceraikan kau simple. Mak sama anak sama aja setan. Ikut pada mak rupanya. Sama-sama kejam. Memanglah mak lagi setan pada bang. Setan gitu. Tengok. Malam ni setan. Tersentak je kita kau kejap. Tu menantu kau. Engkau pun setan sama lah mak. Engkau lah. Budak terbaik. Engkau setan yang menyebabkan dia rosak.